Hai, Assalamualaikum. Selamat petang lah mungkin pukul 3.30 ni. Hari ni hari Isnin 3 Mac. Selamat menyambut bulan Ramadan. Hari ni puasa yang kedua. Nampak tak macam letih kan? Tak letih lah. Rasanya ni pening kepala sebab tak minum kopi lah. Kan? Tak apalah. Lepas 3-4 hari okey lah tu kot. Laparnya tidak. Hausnya pun tidak. Pening kepala je lah sebab tak kopi. Tapi tak apa. Pening kepala dapat diselesaikan dengan permasalahan kaliper yang selesai. Cantiklah kereta ni. Orang ni pandai jaga kereta lah. Nampak tu kilat yang kilat tau. Tak ada cala-cala ke apa. Ini selalu polish ke coating ke apa ke kita pun tak tahulah. Nampak macam baru lagi tau keretanya. Dia kata dia dah pakai ni dekat 7 tahun dah. Daripada 2017. Padu kan? 8 tahun lah sebenarnya. Bukan 7 tahun, 8 tahun. So jadi di sini ada BMW F10 ya. 535i 3000cc. Enjin bersama dengan turbo. So tuan-tuan boleh lihat di sini setelah menggunakan turbo enjin yang power, jadi braking pun mau kasih power, jadi owner upgrade kepada DAS Rainbow Six Sport. Mengikut warna dan pilihan daripada owner. Nampak tak tu? Okey. Rim ni 20 inci. Okey, rotornya ialah 380mm. Besar dikomparekan dengan asal 350mm. Jadi ini lebih besar daripada yang asal. Okey, nampak rupa dia. Warna kaliper ni owner yang saya rasa macam ni lah. Warna ni jenis yang modest and merendah diri kan. Jadi warna dia ambil colour yang hub tengah pun dipilih colour oleh owner juga. Nice. So design rotor macam biasalah, pasti owner yang pilih. Lain tak ada apa nak cakap. Tu je lah, tengok je lah. Macam ni nampak nice, nampak bersemangat dan bold sikit. Hari ni sorry lah kalau angle videonya macam terpaksa cacah marbar sikit. Kalau ikut nak buatkannya, nak suruh cameraman berdiri kat sana, tapi panas. Okey, kalau tak cameraman pula suruh aku berdiri kat sana, lagilah tak boleh, lagilah panas. Jadi tak nak kalah, kereta duduk kat tempat redup, cameraman kat redup, dengan aku pun kat redup. Sekarang kita semua redup. Angle dia nasib-nasib lah, pandai-pandai lah. Kalau rasa macam bang tak nampak gambar lah, nak tengok gambar full, kau salahkan cameraman. Dia yang pegang kamera ni. Dia yang salah angle. Aku ni kat sini je ni. So jadi itulah dia. Nampak nice. BMW F10 bersama rim 20 inci. Tengok balik daripada sini. Cuba tengok daripada sini. Nampak penuh. Kedai yang nak disewa ada beberapa lagi unit lot kosong. Bolehlah sewa dekat sini. Nampaknya kedai-kedai baru. Eloklah nak buka kedai vape, kedai gunting rambut, kedai Aceh. Kedai makan sikit-sikit boleh aku. Workshop tak boleh buka sini, tempatnya kecil. Rumah urut boleh, kedai mesin boleh pun boleh lah ni. Kat atas ni nampak macam nice. Jangan ambil lot yang sini lah, menghadap panas. Ambillah lot tempat lain. Itu ialah review kedai juga sambil-sambilan. Dan ini ialah review kereta. Tengok colour dia cantik kan. Dia nampak macam sangat clean. Ni dia macam lagi bersih daripada kereta Mercedes saya. Apa dia buat? Dia cat ke kereta ni? Saya nak tanya dia lah kejap lagi. Ni cat ori ke? Nampak macam elok. Dia tak pakai ke kereta ni sebenarnya? Dia ni bagus. Dia dah pakai adjustable KW power lah dia. Memang padu lah. Dia memang macam money don't know what to do. Kan sekarang dah macam ni. Okey, itu dia nice. Lain tak ada apa. Lain siapa nak beli sila message lah. Rasanya slot untuk sebelum raya ni dah full. Slot sebelum raya dah full. Lepas raya pula nak order boleh, tapi lepas raya lah baru siap. Lepas raya baru saya nak buat. Bulan Ramadan ni saya tengok diorang nak slow production. So dengan saya pun nak slow production juga. Saya malas. So jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Kejap lagi azan.